Assalamualaikum. Aku nak tanya satu soalan cerita dia. Sebenarnya aku nak tanya satu soalan. Adakah bandara iaitu ibu negara Indonesia yang kini sedang dibangunkan di wilayah Kalimantan boleh menjadi satu bandaraya yang lebih berkali ganda lebih hebat, lebih besar, lebih makmur, lebih berdaya saing, lebih boleh kata top 10 lah berbanding bandaraya Singapura, bandaraya Manila, bandaraya Kuala Lumpur, bandaraya Ho Chi Minh. Aku nampak boleh sebenarnya. Indonesia boleh jadikan Nusantara itu lebih hebat, bergali ganda lebih hebat daripada semua nama-nama tempat ibu negara yang lain yang aku rasa dia orang kata hebatlah, terbaik dan sebagainya. Cuma bezanya ialah apa yang perlu Indonesia kembangkan. Satu ialah bandara atau aerodrom atau dipanggil lapangan terbang cerita dia. Okey. Bandara dia kena diasingkan. Maksud aku, buat satu bandara tapi dalam satu kawasan. Ada banyak terminal, mungkin sampai 5 terminal macam di Jakarta. Itu dia. Okey? Ada sampai 5 terminal. Betul? Boleh buat macam tu, tapi kita gabungkan dengan satu lagi bandara di sebelah dia ialah bandara untuk kargo sahaja. Maknanya cerita dia wajar jadi pusat atau hub kepada negara-negara ASEAN, cerita dia. Untuk itu, untuk macam-macam benda cerita dia. Sebabnya satu je. Di Kalimantan ada banyak resources, sumber galian, sumber alam, sumber tenaga kerja dan sebagainya. Malah dengan kawasan yang cukup luas di area bandara tu sendiri, Kalimantan tu sendiri. Jadi kita boleh Indonesia boleh kembangkan Kalimantan itu jadi Nusantara itu jadi the whole hub untuk ASEAN cerita dia. Tak? Kedua, apa yang aku nampak ialah kena ada jalinan kereta api. Sama ada kereta api kargo, kereta api biasa, penumpang dan juga kereta api laju. Yang pada aku ialah kereta api laju yang patut dibuat ialah cerita dia macam ni. Daripada situ ialah kereta api laju daripada Nusantara terus ke Brunei, Bandar Seri Begawan dan juga kepada Kota Kinabalu dan juga kepada Kuching, Kalimantan juga. Bukan Pontianak juga cerita dia. Jadi the whole network tu ada landasan kereta api, ada bandara yang cantik dan juga dia kena bangunkan juga di pinggir Nusantara itu adalah kawasan industri dia, cerita dia. Di mana produk-produk dalam negara dia tu diproses dan dikilangkan di situ. Jadi tenaga kerja ada, tenaga kerja yang buruh murah. Jadi dia bangunkan satu entry port, satu kawasan industri di mana ada cukup dengan persarana internet, air, api dan sebagainya kan. Dan juga aku nampak boleh juga dibangunkan untuk yang kehebatan tu dengan kemudahan elektro sebab di Kalimantan cukup banyak kita boleh bangunkan. Indonesia boleh bangunkan empangan hidro gitu dia. Lepas kemudian kita Indonesia patut juga bangunkan lebuh raya minimal 2 lorong sebelah gitu dia. Maksud dia ke bandar-bandar yang utama yang besar dekat Pulau Borneo tu sendiri, Kalimantan tu sendiri cerita dia. Kan? Jadi kalau banyak penyambungan di sana, banyak memang aku berani jamin dalam masa 10 tahun kalau betul perancangan dia, kalau betul strategi dia, kalau betul kewangan dia, kalau betul tidak ada recession, tak ada apa-apa benda pelik berlaku dalam dunia, insya-Allah dalam masa 10 tahun boleh berjaya Nusantara tu dan jadi satu hub utama dunia.
Dan aku cadangkan kepada pemerintah Indonesia ialah bangunkan satu distrik, satu kawasan, satu apa ni, jadikan satu satu apa ni satu macam distrik lah, distrik di mana dalam kawasan Nusantara itu sendiri, mungkin di pinggir dia ke apa sebagainya, sebagai distrik bebas, distrik kewangan bebas cerita dia. Dia macam offshore punya konsep cerita dia. Tapi dalam negara cerita dia. Dalam Indonesia sendiri, tapi dia di apa ni? Diklasifikasikan di bawah akta yang berkaitan, di mana financial punya sebagainya jadikan pusat apa ni, kewangan yang bebas cerita dia. Di mana Indonesia tu tak kutip cukai dan sebagainya cerita dia. Jadi dia akan siapkan dengan prasarana, siapkan dengan apa kemudahan-kemudahan cerita dia, lebuh raya dan sebagainya, dan pastikan Nusantara itu dilengkapi dengan EV. Tahu tak? Pastikan ianya dilengkapi dengan EV, dengan kemudahan pengecas EV. Jadi pastikan Nusantara itu tak ada kereta ais, kereta biasa ni. Semua kereta EV sahaja dipakai di kawasan tu. Dan aku berani jamin Indonesia apa ni akan jadi satu negara yang hebat, dan orang penduduk ASEAN akan respect dengan tu, bangga cerita dia. Malah penduduk Indonesia sendiri boleh bangga gila dengan apa ni, dengan kehebatan Nusantara itu sendiri. Aku berani jamin kalau Nusantara berfikir jauh, kan, berfikir ke depan cerita dia. Kerajaan Indonesia berfikir 30 tahun, 40 tahun ke depan, 50 tahun ke depan. Dan aku berani jamin bahawa Nusantara boleh jadi satu wilayah utama dalam ASEAN ni sendiri. Bukan saja ASEAN lah, dekat the whole world akan kenal cerita dia. Satu dunia ni akan datang, melancong, apa ni, berus niaga, sebagainya. Pastikan ada kawasan untuk distrik untuk apa ni, perindustrian. Ada distrik untuk apa ni, pembangunan apa ni, makanan cerita dia. Ada distrik untuk financial cerita dia. Kan? Sebab the next 10 years atau 20 years ialah isu makanan. Makanan adalah mendesak dalam dunia ni cerita dia. Tapi financial pun mendesak juga cerita dia. Di mana pastikan Indonesia itu sendiri jadi kuasa besar dalam dunia cryptocurrency. Aku faham banyak scam dekat Indonesia cerita dia. Tak apa. Tapi kalau buat financial punya hub untuk cryptocurrency dan sebagainya, jamin Indonesia boleh mengalahkan Singapura. Sebab apa? Buat apa orang nak duduk kat Singapura dengan cost of transaction, cost of office, cost of segala-galanya terlalu tinggi. Dan kalau Indonesia boleh menawarkan 1/4 daripada kos pengendalian di Singapura, baik orang pindah ke Indonesia, ke Nusantara. Bayangkan. Even kalau nak membangunkan, pendekkan proses, dikurangkan birokrasi, dikurangkan rasuah dan sebagainya, dihilangkan segala-galanya rasuah tu sebagainya, aku berani jamin itulah punca untuk Indonesia lebih berjaya berbanding negara lain. Indonesia boleh lebih hebat daripada Singapura, tak ada masalah. Kan? Indonesia Nusantara tu boleh jadi financial hub bagi ASEAN cerita dia. Dengan syarat dia ada kemauan politik dan juga kemauan kewangan cerita dia. Benda tu boleh diusahakan cerita dia. Aku berani jamin lah. Okey. Untuk kereta api laju antara Bandung dengan Jakarta tu, yang lalu Bogor dan sebagainya tu kan, memang kita faham setiap pelaburan itu ambil masa untuk bayar balik itu dia, ada jarak itu. Tapi kalau kau fikir pernah berlaku lebuh raya Jakarta Jakarta dengan Bandung ni, pernah jam yang tahap dewa punya. Lebih baik orang naik kereta api. Okey, dari segi macam tadi kos penerbangan udara, aerodrom dia dengan dan inland port dia. Dia kena ada satu inland port dipanggil. Lepas itu dia ada
apa ni dekat port biasa macam tak kisah di mana-mana dalam Borneo sendiri sebab kawasan tu semuanya Indonesia punya teritori kan. Memang lah aku cakap. Tapi yalah semuanya bergantung kepada Indonesia tu sendiri. Adakah mahu berubah atau tidak? Terpulang. Assalamualaikum. Aku sekadar bagi cadangan je cerita dia.